Berkat saya belajar dan menuntut ilmu dengan Fani Evo tu, saya boleh cecah 1 juta pertama lah. Orang selalu kata Fani Evo ni business coach, tapi diorang tak nampak all the sub brands dekat bawah Fani Evo ni. Saya tertarik dengan Fani Evo sebab saya belajar sistem, macam mana nak manage team, macam mana saya nak manage bisnes. Ilmu ni adalah macam lautan. Fani Evo adalah one stop center untuk kita kembangkan bisnes kita, untuk kita dapatkan knowledge bisnes ni. Tuan Fadi, orang kata dah library lah. You cakap je, dia tahu dah. Dia sangat menekankan kena usaha dan apa-apa minta kat Allah Ta'ala. Tuan Fudi ni, dia tak ada macam simpan-simpan. Dia direct je bagi tahu. Tak payah nak sedih lah, staff tak ada ke apa ke. Itu good news. Dia seorang yang sangat tegas, dia ada karisma dia. Bila dia cakap macam ni, saya jadi macam kena follow.